Okey geng, sambung projek Wira geran aku hari ni. Kalau korang tengok dekat lampu depan Wira ni, dia ada banyak kesan-kesan stone chip dekat kaca dia. Ya geng, material dia kaca tau. So bila kaca ni, aku baca komen korang dan tanya pendapat dekat kenalan aku, kalau kaca ni tak boleh buat apa dah, beli je yang baru. So hari ni aku nak tukar lampu depan ni kepada yang baru geng, sekali dengan lampu signal. Sebab lampu signal dia dah pecah dah geng. So first aku nak buka dulu lampu depan ni. Untuk belah kanan ni, kena cabutkan dulu tangki radiator ni, barulah boleh capai bolt-bolt dekat dalam tu. So bila dah buka semua bolt, cabutkan soket, dah boleh tanggalkan macam biasa geng. Lepas tu buat dekat sebelah pula. Dan geng, inilah dia lampunya geng. Memang tak apa-apa dah rupa dia. Memang patut kena tukar dah. Alright, tiba masa untuk pasang yang baru punya geng. So geng, inilah barang-barangnya geng. 3, 2, 1. Walah geng, inilah lampu depan dan lampu signal yang baru geng. Aku tahu mesti korang tertanya, kenapa aku masih beli yang standard punya kan? Sebab dalam fikiran aku ni, aku nak buat Wira ni konsep JDM standard dan clean. Sebab tu lah aku beli signal warna orange geng. Dan yang depan ni kaca tau. Memang cantik gila geng. Okay, jom pasang dekat Wira geran aku ni. Okay, first kali kena pindahkan dulu mentol-mentol yang ada. Ni mentol lampu besar ni siap dah terbakar dah. Yang sebelah lagi satu okey pula. Lepas tu geng, untuk mentol signal ni pula, satu ni tersangkut dekat dalam sebab cover dalam tu dah cair tau. Jadi aku buka je yang depan tu. Lepas tu yang ni kan, memang aku ketuk je sampai pecah. Senang kerja. Lepas tu inilah dia geng. Satu tu macam dah terbakar dah. So lepas tu aku pasang dekat lampu baru ni. Yang lampu kecil ni memang dia dah sediakan sekali. Mantap, sangat mudah. Okay, jom pasang dekat Wira ni. Okay, senang saja. Pasang soket, lepas tu masukkan dekat tempat dia dan lepas tu ketatkan. Tetapi geng, masa aku try tutup bonet, aku perasan lampu ni macam ke dalam sikit lah. So aku ukur yang asal punya dan yang baru punya. Ada perbezaan geng. Jadi aku kena taruh washer untuk bagi panjang dia sama. Dekat sini aku taruh 5 keping dan dekat tepi ni aku taruh 4 keping. So bila pasang balik kan, rasa macam okey. Cun pun ketatkan. Lepas tu inilah rupa spacer dia macam tu. Alright, barulah nampak kemas. Pasang dekat sebelah kiri pula. Lepas tu lampu signal pula yang baru punya kan, jadi susah sikit nak masuk. Aku ambil screwdriver dan besarkan sikit lubang ni. Barulah dia boleh masuk cun-cun punya. Lepas tu kena tarik besi tu sampai dia lock. Okey, yang ni aku tunjuk dekat belah sana. Masukkan lampu tu. Lepas tu geng, besi ni kan tarik je sampai ke belakang, sampai dia lock macam tu. Okey cun, barulah tak gerak. Dah siap tu aku try buka lampu besar. Mantap geng, cun teruk ni. Lepas tu aku try lampu kecil pula. Nice, memang ngam teruk ni. Tetapi bila aku buka double signal kan, signal jadi laju geng. Alamak, dia dah kenapa dah geng. Yang depan pula tak hidup geng. Ni sebab salah satu mentol dah rosak ke? Ada sesiapa tahu tak? Okey, apa-apa pun siap dah pasang lampu baru dekat Wira geran aku ni. Memang style habis lah. Okey, try tutup bonet jap. Mantap geng. Memang seperti yang aku nak geng. Macam biasa geng, link lampu ni ada dekat channel Telegram. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.